Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alina Syahira binti Azimi bernombor matriks A194-523 akan membentangkan projek akhir saya bagi kursus LMCP 1352 Asas-Asas Sains Data dalam Pengangkutan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Emeritus Dato' IR Dr. Riza Atiq Abdullah bin Oki Rahmat di atas kesediaan mengajarkan subjek ini kepada saya. Pembentangan ini merangkumi 10 soalan utama yang akan saya jelaskan setiap satu persatu secara ringkas dan sangat jelas. Soalan 1, pengiraan pengeluaran dan penarikan. Untuk soalan pertama, saya diminta untuk mengira nilai pengeluaran dan penarikan bagi setiap bandar. Formula yang digunakan ialah pengeluaran sama dengan unit kediaman kali 2.2 dan penarikan pula sama dengan luas lantai kali 3.3 per 100. Melalui kaedah ini, saya memperoleh pengeluaran dan penarikan asas bagi setiap bandar sebelum digunakan dalam soalan seterusnya. Untuk soalan kedua, pelarasan pengeluaran dan penarikan mengikut penggunaan kereta. Untuk soalan kedua, kita diberi bahawa 65% perjalanan menggunakan kereta persendirian. Purata isi kereta sama dengan 1.9 orang per kereta. Jadi kita perlu melaraskan nilai pengeluaran dan penarikan berdasarkan penggunaan kereta. Formula pelarasan, pengeluaran baharu sama dengan pengeluaran asal kali 0.65 per 1.9. Penarikan baharu pula sama dengan penarikan asal kali 0.65 per 1.9. Hasilnya, saya mendapat nilai pengeluaran dan penarikan yang lebih tepat untuk penggunaan kereta sahaja. Soalan ketiga, menyamakan jumlah pengeluaran dan penarikan. Dalam soalan ketiga, saya perlu menyeimbangkan jumlah pengeluaran dan jumlah penarikan supaya kedua-duanya sama. Langkah-langkahnya ialah mengira purata keseluruhan iaitu 99,479. Kemudian kita gunakan purata ini untuk melaraskan semula kedua-dua nilai. Proses ini menghasilkan pengeluaran dan penarikan seimbang bagi setiap bandar. Untuk soalan keempat, ini merupakan matriks perjalanan asalan tujuan yang diberikan. Matriks ini menunjukkan jumlah perjalanan dari setiap bandar ke bandar lain sebelum sebarang pelarasan dilakukan. Soalan kelima, matrik asalan tujuan bagi pengguna lebuh raya. Untuk soalan ini, saya perlu mengira semula matriks perjalanan bagi kereta yang menggunakan lebuh raya. Diberi bahawa 70% perjalanan kereta melalui lebuh raya. Langkah yang dilakukan, pengeluaran baru sama dengan pengeluaran asal kali 0.7. Penarikan baru sama dengan penarikan asal kali 0.7. Selepas itu, saya kira purata baharu iaitu purata sama dengan 69,635. Dengan nilai purata ini, saya seimbangkan semula jumlah pengeluaran dan penarikan lalu menghasilkan matriks OD baharu khusus untuk pengguna lebuh raya. Soalan keenam memaparkan jadual lalu lintas kereta antara bandar secara dua hala serta umpakan pengaliran bagi laluan-laluan tersebut. Umpakan ini menunjukkan berapa banyak kenderaan bergerak antara bandar bagi kedua-dua arah. Soalan ketujuh, kutipan tol. Dalam soalan ketujuh, saya mengira jumlah kutipan tol berdasarkan jumlah kenderaan serta kadar tol. Hasil pengiraan ialah RM424,635.25. Soalan 8, perbezaan pengaliran harian dan maksimum sejam. Soalan ke-8 meminta saya membandingkan pengaliran harian iaitu jumlah trafik untuk keseluruhan sehari serta pengaliran maksimum per jam trafik tertinggi yang berlaku dalam satu jam. Kedua-dua nilai ini memberi gambaran keperluan kapasiti lebuh raya pada waktu puncak berbanding keseluruhan hari. Soalan ke-9, visual umpakan perjalanan. Untuk soalan ke-9, ini merupakan visual umpakan perjalanan antara bandar yang menunjukkan laluan serta intensiti perjalanan antara titik-titik utama. Visual ini membantu memahami arah aliran trafik dan bandar mana yang paling aktif.
Soalan terakhir menunjukkan jadual bilangan lorong lebuh raya yang boleh dibina berdasarkan pengaliran trafik bagi setiap laluan. Ini membantu menentukan sama ada sesuatu laluan memerlukan 2 lorong, 3 lorong atau lebih, bergantung kepada beban trafik maksimum. Itu sahaja pembentangan saya untuk 10 soalan bagi projek akhir khusus ini. Sekian, terima kasih.